Salam sekali lagi. Kali ini saya nak sentuh tentang proses penulisan lakon layar. Semasa kita memulakan proses menulis suatu lakon layar, biasanya penulis-penulis akan membuat satu benda yang kita panggil story treatment. Dan apa dia story treatment tu? Story treatment adalah sesuatu yang kita tulis agar menjadi panduan semasa dalam proses penulisan lakon layar. Dia bukan lakon layar, tapi dia adalah satu benda yang kita tulis yang mana akan menjadi panduan supaya proses kita tidak jauh menyimpang daripada apa yang kita rancangkan. Ada beberapa jenis story treatment yang ada, iaitu yang pertama adalah essay treatment, di mana kita tulis jalan cerita kita dalam bentuk essay daripada mula sehingga habis. Treatment ni masuk dengan cerita dan plot sekali, dari mula secara detail sehingga tamat. Saya tahu ada beberapa penulis lakon layar ataupun pengarah yang buat cara essay treatment ni. Antaranya adalah idola saya sendiri, iaitu Federico Fellini, pengarah hebat dari Itali. Dan yang kedua lah kita panggil step outline treatment, di mana kita gunakan point dari mula cerita kita hingga habis. Kita tulis point 1, 2, 3, tapi ceritanya kena lengkap. Dia tidak boleh dalam bentuk simple synopsis. Dia adalah point-point yang kita tulis mengenai cerita kita daripada mula hingga habis. Dan yang ketiga adalah kita panggil scene by scene treatment, di mana dia sebenarnya lebih pada bentuk lakon layar, skrip, tapi adalah scene by scene tanpa dialog. Maknanya setelah siap semua dan kita puas hati, barulah dialognya diisi. Itu adalah beberapa jenis treatment yang terkenal, yang popular. Dan ada juga pengarah filem atau penulis lakon layar yang langsung tidak membuat treatment sebelum mula menulis. Maknanya dia mula menulis dengan an empty paper, blank paper. Maknanya dia mula menulis dan hingga habis. Antaranya ialah Akira Kurosawa. Dia prefer menulis tanpa treatment sebab bagi dia perjalanan ataupun experience atau journey proses penulisan itu sendiri membolehkan dia jumpa atau discover banyak benda, dan kadang-kadang cerita yang dirancang jauh menyimpang daripada apa yang dirancang pada awalnya. Itu adalah treatment. Terima kasih.